Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah Maria, adik-adik dan para penonton yang sudi meluangkan masa mendengarkan serba sedikit cerita yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Sebelum saya memulakan cerita kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah bagi memberkati perjalanan cerita kita sebentar lagi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah adik-adik dan para penonton sekalian, saya akan memulakan kisah kita pada hari ini. Kisah kita pada hari ini bertajuk Rahsia Hati Nurani Hakimi. Adik-adik nak tahu tak pasal Hakimi ni? Kalau adik-adik nak tahu lebih lanjut, mari kita dengarkan sama-sama cerita yang Abang akan ceritakan pada hari ini. Di sebuah kampung yang aman bernama Kampung Damai, tinggal seorang budak lelaki bernama Hakimi. Hakimi berumur 10 tahun. Hakimi sangat ceria dan suka bermain bersama kawan-kawannya, iaitu Sarah dan Hafiz. Namun, Hakimi kadang-kadang lupa untuk menunaikan solat tepat pada waktunya. Dia juga sering marah apabila kalah bermain sesuatu permainan dan sering tertidur tanpa membaca doa sebelum tidur. Perkara ni tak patutnya terjadi, betul tak adik-adik? Baiklah, pada suatu malam selepas pulang daripada bermain di taman permainan, Hakimi tertidur tanpa membaca doa. Dalam tidurnya, Hakimi bermimpi bertemu dengan seorang lelaki berjubah putih dan wajahnya bersinar indah. Lelaki itu berkata, "Hakimi, tahukah kamu hati manusia ibarat taman bunga. Jika dijaga dengan iman, ia mekar dengan akhlak dan ibadah. Tetapi jika ia dibiarkan, ia akan dipenuhi dengan lalang dosa." Hakimi terkejut dan bertanya kepada lelaki tersebut, "Siapakah gerangan tuan?" Lelaki itu menjawab, "Aku hanya datang untuk mengingatkanmu, wahai Hakimi. Ingatlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana di dalamnya ada cahaya untuk hatimu." Dan secara tak semena-mena, cahaya itu hilang dan Hakimi terjaga daripada lenanya tidur. Sejak kejadian pada malam itu, hidup Hakimi mula berubah. Menarik bukan pengenalan cerita tadi? Mari kita teruskan dengan bab 1, iaitu cahaya di subuh hari. Pada keesokan paginya, Hakimi terdengar azan subuh. Hatinya berdebar. Dia teringat akan mimpi semalam. Dia segera bangun, mengambil wuduk dan solat bersama ayahnya. Ayahnya berkata kepadanya, "Alhamdulillah, Hakimi sudah mula solat di awal waktu. Ingatlah Hakimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat walaupun baginda sakit." Hakimi pun berkata, "Benar kata ayah. Saya sedang berusaha untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari." Nampaknya Hakimi sudah mulai menampakkan cahaya iman di hatinya. Mari kita melanjutkan kepada bab yang kedua, iaitu senyum itu sedekah. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Hakimi melihat kawannya Sarah. Sarah kelihatan sangat sedih kerana pensilnya hilang. Hakimi dengan rasa kasihan menghulurkan pensel lebihan miliknya
sambil tersenyum. Sarah mengucapkan terima kasih Hakimi kerana telah memberikan pensel lebihannya. Hakimi mengucapkan sama-sama Sarah. Ustazah kata senyum dan bantu orang itu adalah sedekah. Pada hari itu, Hakimi belajar bahawa akhlak terpuji dan kasih sayang perlu ditunjukkan sesama manusia agar kita semua dapat hidup dengan harmoni dan gembira sebagai umat Islam. Menarik juga pengajaran yang Hakimi perolehi hari ini. Kita teruskan dengan bab yang ketiga, iaitu ujian di padang sekolah. Pada waktu petang, Hakimi ke padang sekolahnya untuk bermain bola sepak bersama rakan-rakannya. Semasa bermain bola, rakan Hakimi iaitu Hafiz menuduh Hakimi menipu kerana menjaringkan gol dari luar garisan. Hafiz dalam keadaan marah berkata, "Kau tipu Hakimi." Hakimi yang sedang menahan marah berkata, "Saya tak tipu. Tapi kalau Hafiz rasa macam tu, tidak mengapalah. Gol itu kira tidak sah." Mereka pun sambung bermain sehingga tamat permainan. Selepas tamat permainan, Hafiz dengan rasa bersalah datang meminta maaf kepada Hakimi. Hafiz berkata dengan nada lembut, "Maafkan saya Hakimi, saya terlalu mengikut emosi dan perasaan saya tadi. Maafkan saya ya." Hakimi berkata, "Tidak mengapa Hafiz, saya maafkan kamu. Nabi SAW mengajar kita untuk banyak bersabar dan memaafkan orang yang marah pada kita supaya tidak timbulnya dendam yang boleh merenggangkan hubungan sesama umat Islam." Baik sungguh hati Hakimi sebab memaafkan Hafiz tadi. Mari kita teruskan kepada bab yang keempat, yang bertajuk keikhlasan hati. Ketika berada di sekolah, pihak sekolah mengadakan minggu menjaga alam sekitar. Sepanjang minggu itu, terdapat pelbagai pertandingan yang diadakan yang bertemakan alam sekitar. Semasa di dalam kelas, ustazah mengumumkan pertandingan mengutip sampah siapa yang kutip paling banyak di sekolah. Hakimi dan rakan-rakannya berasa teruja untuk menyertai pertandingan itu. Ustazah menyatakan bahawa peserta yang paling banyak mengumpul sampah akan menjadi pemenang bagi pertandingan tersebut. Pada hari pertandingan, Hakimi rajin mengutip sampah walaupun tiada siapa yang melihatnya. Rajin kan Hakimi? Apabila pertandingan selesai, semua peserta diarahkan untuk berkumpul di dewan untuk mengumumkan para pemenang. Ketika nama pemenang diumumkan, nama Hakimi tidak disebut oleh pengacara majlis. Kenapa agak-agaknya nama Hakimi tak disebut Dia kutip banyak sampah tadi. Namun, Hakimi tetap tersenyum walaupun dirinya tidak memenangi pertandingan tersebut. Kemudian, Sarah bertanya kepada Hakimi, "Hakimi, awak tak kecewa ke?" Hakimi menjawab pertanyaan Sarah, "Tidak, Sarah. Saya mengingat yang Nabi SAW mengajar kita untuk melakukan kebaikan ikhlas kerana Allah, bukan untuk meraih pujian manusia." Pada hari itu, Hakimi belajar bahawa sebagai umat Islam, kita perlulah ikhlas dan tidak mengharapkan apa-apa balasan atas setiap perbuatan yang kita lakukan. Nampaknya, kita semua tak bolehlah nak harapkan yang kita akan dapat sesuatu kalau kita berbuat baik. Itulah pengajaran yang kita dapat daripada kisah bab 4 kali ini. Kita teruskan untuk ke bab yang kelima, yang bertajuk doa sebelum tidur. Pada waktu malam, sebelum Hakimi tidur, Hakimi kini tidak pernah lupa berdoa sebelum tidur. Nampaknya Hakimi sudah berubah.
Suatu malam, dia mengajar adiknya, iaitu Alia, untuk berdoa bersama-sama sebelum tidur. Baik kan Hakimi? Dia nak berubah, tapi dia tidak meninggalkan orang lain, termasuklah ahli keluarganya. Hakimi berkata kepada Alia, "Kita baca doa dulu ya adik." Adiknya bertanya, "Kenapa kita kena baca doa sebelum tidur, abang?" Hakimi berkata kepada adiknya, "Kalau adik nak tahu, syaitanlah yang membawa mimpi buruk kepada orang-orang yang tidak membaca doa sebelum tidur. Kita baca doa supaya Allah lindungi kita daripada mimpi buruk ketika tidur dan gangguan syaitan." Adiknya dengan lembut berkata, "Oh begitu. Baiklah abang, terima kasih." Kini, Hakimi dan Alia belajar bahawa ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan seharian dapat mengeratkan kasih sayang sesama ahli keluarga. Apabila kita melakukan ibadah bersama-sama, nampaknya kalau kita bersama-sama lakukan ibadah, nampaknya kita boleh rapatkan hubungan ahli keluarga lagi. Bagus. Kita teruskan kepada bab yang ke-6, iaitu yang bertajuk jiran dalam kesusahan. Pada suatu hari, jiran Hakimi, iaitu Pak Rahman, jatuh sakit. Hakimi berasa sedih ketika mendapat tahu berita tersebut. Dia memberitahu ibunya tentang khabar Pak Rahman. Selepas itu, dia membantu ibunya menghantar makanan ke rumah Pak Rahman. Ketika berada di rumah Pak Rahman tersenyum lemah dan berkata kepada Hakimi, "Terima kasih Hakimi. Semoga Allah balas perbuatan kamu dan ahli keluarga kamu dengan kebaikan." Hakimi berkata, "Tidak mengapa Pak Rahman. Saya dan keluarga saya ikhlas membantu. Lagipun, inilah yang diajarkan oleh Nabi SAW, Pak Cik. Kita perlu menjalankan tanggungjawab sebagai jiran untuk saling membantu sesama jiran supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kita." Nampaknya Hakimi dah jauh berubah daripada dahulu. Dia sekarang sangatlah baik dan tolong jiran dia apabila jirannya dalam kesusahan. Kita teruskan untuk bab yang ke-7, yang bertajuk amanah di kedai. Pada suatu hari, Hakimi ingin membeli roti di kedai. Ketika membeli, dia sudah membayar roti tersebut. Dan apabila dia sudah bayar, dia menerima wang baki lebihan daripada yang sepatutnya. Selepas itu, dia segera memulangkan duit tersebut kepada pakcik di kedai tadi. Pakcik di kedai itu pun berkata, "Terima kasih adik, tak ramai budak yang jujur macam kamu." Hakimi berkata kepada pakcik tersebut, "Sama-sama pakcik. Nabi SAW pernah berkata bahawa orang yang jujur dan amanah akan disayangi oleh Allah SWT. Dari sini kita dapat belajar bahawa pentingnya sikap jujur dan amanah terhadap orang lain, kerana ia merupakan imej kita sebagai umat Islam dan juga untuk menjaga maruah diri dan juga keluarga. Sikap jujur ni penting tau adik-adik. Jangan menipu, jangan sesekali menipu. Sebab sekali kita dah menipu, orang susah nak percaya kita tau. Ingat tu. Baiklah, kita teruskan kepada bab yang ke-8, iaitu doa dan tawakal. Ketika berada di sekolah pada hari peperiksaan, mesti semua orang takut kan sangat tentang hari peperiksaan ni. Saya pun takut. Baiklah, pada hari itu Hakimi berasa cemas. Ketika dia berasa cemas, dia menadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah,
Bantu aku dengan ilmu yang bermanfaat, ya Allah, sebelum peperiksaan bermula. Selepas selesai Hakimi menjawab kertas peperiksaan yang terakhir, dia berkata dalam hatinya, aku dah berusaha, ya Allah, kini aku tawakal kepadamu, ya Allah. Okey, pada hari itu Hakimi belajar yang kita perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk serta meletakkan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah SWT atas usaha yang telah kita lakukan. Walau apapun hasil yang akan diperoleh nanti, itulah yang terbaik daripada Allah untuk diri kita. Daripada sini kita boleh belajar bahawa usaha takkan mengkhianati hasil. Memang betul. Tapi kita juga perlu faham yang sejauh mana pun kita berusaha, yang menentukan itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya perlu berusaha dan berdoa sahaja. Dan selebihnya itu kita hanya tawakal dan mengharap kepada Allah yang Maha Esa. Ingat ya adik-adik, jangan menganggap yang keputusan peperiksaan apa jua yang adik-adik dapat itu semua atas 100% usaha adik-adik. Tidak ya. Itu adalah disebabkan usaha, doa dan tawakal adik-adik. Sama ada doa adik-adik ataupun doa ibu bapa. Ingat tu. Kita pergi kepada bab yang ke-9 yang bertajuk ujian ketika sakit. Pada suatu hari, Hakimi demam dan dia berasa tidak sihat. Hakimi tidak dapat hadir ke sekolah. Tapi walaupun sakit, dia tetap berzikir dan bersabar. Ibu berkata kepada Hakimi, Nabi SAW juga pernah diuji dengan sakit Hakimi. Sakit itu penghapus dosa. Hakimi berkata kepada ibunya, Alhamdulillah ibu, tidak mengapa. Saya reda dengan sakit yang saya tengah hadap sekarang. Saya berpendapat yang Allah bagi sakit ini memang untuk menghapuskan segala dosa-dosa saya. Pada hari itu, Hakimi belajar bahawa setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Sebagai umat Islam, kita hanya perlu bersangka baik dan reda dengan setiap apa yang berlaku, kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha mengetahui akan perkara yang tidak kita ketahui. Adik-adik nak tahu tak? Kita ni sebagai umat Islam, kita ni hanya mampu merancang sahaja. Kita hanya mampu berusaha, kita hanya mampu merancang apa yang kita mahu, apa yang kita hendak, apa yang kita rasa terbaik untuk diri kita pada masa hadapan. Tapi adik-adik tahu tak yang apa yang kita rasakan terbaik untuk diri kita tu belum tentu yang terbaik. Sebagai contoh, adik-adik nakkan keputusan peperiksaan yang baik. Contohnya dapat 90 markah A+ dalam peperiksaan. Tapi adik-adik hanya mampu berusaha dan tawakal dan berdoa. Keputusan peperiksaan tidak menentukan segalanya. Kalau Allah mentakdirkan untuk kita mendapat 85, tidak mendapat A+, itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Adik-adik kena ingat tau, apapun yang datang kepada kita daripada Allah SWT, kita tak boleh merungut. Kita kena bersyukur seadanya. Ingat tau adik-adik. Baiklah, kita pergi kepada bab 10, iaitu bab yang terakhir. Tak sangka kan dah bab terakhir dah. Tak apa, kita teruskan bab yang ke-10, iaitu mimpi yang kembali. Pada suatu malam, Hakimi bermimpi lagi. Mimpi apa agak-agaknya ya adik-adik? Peliknya. Hakimi bermimpi
lelaki berjubah putih itu muncul semula. Kenapa agak-agaknya lelaki berjubah putih itu muncul semula? Tiba-tiba lelaki berjubah putih itu berkata, "Hakimi, taman hatimu kini telah subur dengan iman. Teruskanlah usaha dan amalanmu, ya anak muda, dan jadilah contoh kepada rakan-rakanmu, adik-beradikmu, dan jadilah contoh kepada orang lain supaya mereka dapat memperbaiki akhlak dan sasiah mereka." Dalam mimpi tersebut, Hakimi hanya mampu tersenyum. Kini, dia mengerti bahawa akidah merupakan akar iman, ibadah ialah batangnya, dan akhlak ialah bunga yang mekar daripada setiap perbuatan kita. Kita dah sampai kepada penghujung ni adik-adik. Saya sedih lah. Kalau boleh saya nak cerita banyak lagi. Tapi tak apa. Sejak daripada hari tu, Hakimi menjadi contoh murid cemerlang di sekolah. Wah, Hakimi dah jadi murid cemerlang kat sekolah. Hebatnya. Hakimi sangat disayangi oleh guru-gurunya dan kawan-kawannya. Bagus Hakimi sekarang ya. Hakimi belajar bahawa akidah dapat mengikat hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah juga dapat menyucikan jiwa manusia daripada perkara-perkara keji. Sebagai contoh, bermain sampai tak ingat dunia, tak baca doa tidur, selalu ponteng kelas, tak siapkan kerja rumah. Ish. Jangan buat macam tu ya adik-adik. Adik-adik nak tahu tak? Akhlak kita sebagai umat Islam mencerminkan keindahan Islam di mata orang sekeliling kita. Ia juga melambangkan kesucian hati kita sebagai umat Islam. Dan pada akhirnya Hakimi berkata, dia nekat dan berkata, "Saya mahu jadi insan yang mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti." Bagus azam Hakimi ni. Adik-adik, kita semua perlu contohi tau apa yang Hakimi nekatkan. Kita perlulah berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada diri kita yang semalam. Baiklah adik-adik, begitulah kisah Hakimi dalam mengharungi kehidupan sehariannya bagi menemui makna sebenar menjadi umat Islam yang melakukan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kisah ini dapat dijadikan suri teladan kepada adik-adik dan para penonton di luar sana. Saya berharap kita semua dapat mendidik diri untuk mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semua dapat berusaha menjadi lebih baik dari hari ke hari agar kita dapat menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Janganlah kita menjadi hamba yang ingkar dan mungkar kepada perintahnya. Ish. Jangan tahu adik-adik, nanti murka Allah. Baiklah adik-adik, sekian sahaja daripada saya, Abang Ahmad Zaumar, selaku pengarang cerita Rahsia Hati Nurani Hakimi. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video buku cerita yang akan datang. Adik-adik, terima kasih kerana sudah menonton dan sudi meluangkan masa walaupun sebentar untuk mendengar cerita Rahsia Hati Nurani Hakimi ini. Kalau ada yang tersilap, kurang daripada abang minta maaf. Segala yang buruk itu datang daripada abang dan segala yang kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita berjumpa lagi di lain video. Okey. Terima kasih adik-adik. Boleh tekan like dan subscribe kepada YouTube channel kami ya. Okay, terima kasih. Bye bye.